Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan Al-Mubarak. Bertemu kita di dalam kapsul Ramadan, anjuran Unit Pengajian Islam Jabatan Pengajian Am AKM Tasha. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diizinkannya untuk bertemu lagi Ramadan tahun ini. Bercakap tentang bulan Ramadan, sebagai orang yang beriman, pastinya masing-masing sedang sibuk memburu rahmat, memburu keberkatan dan keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah menjadi amalan tatkala menyambut bulan Ramadan yang mulia ini, pelbagai aktiviti Ihya Ramadan yang disusun dan dirancang sebagai langkah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun kini sudah pun berada di penghujung fasa 10 malam pertama. Semoga momentum kita terus kekal untuk memburu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Penonton yang dirahmati Allah, Ramadan bulan Al-Quran. Inilah topik yang ingin saya fokuskan untuk slot pertama kapsul Ramadan ini. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan bulan Ramadan ini kerana padanya turunnya Al-Quran. Rata-rata tempat aktiviti Ihya Ramadan yang lazim dilaksanakan adalah program tadarus Al-Quran. Ada yang membuat secara kumpulan besar, ada yang membuat secara kumpulan kecil-kecilan. Bagaimana sekalipun ia dilaksanakan, perlu kita sama-sama fahami bahawa maksud tadarus Al-Quran itu adalah saling dan sama-sama membaca, mendengar, mengajar, belajar dan memperbetulkan bacaan setiap peserta. Jadi, suka saya berpesan pada diri saya dan anda yang berada di dalam kumpulan tadarus. Marilah sama-sama kita jadikan lapangan ini sebagai peluang untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran. Banyakkan bersabar jika bacaan kita sering diperbetulkan. Jangan lari. Ya, memang kadang-kadang rasa malu bila kita banyak buat silap. Tapi percayalah, dalam bacaan kita yang merangkak itu pun tetap mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah di antara kelebihan dan keutamaan sunnah tadarus Al-Quran. Ramadan bukan tentang menjadi sempurna, tetapi menjadi lebih baik. Jika kita belum begitu pandai membaca Al-Quran, teruslah berusaha untuk perbaikinya. Rebutlah kelebihan-kelebihan dari sunnah tadarus Al-Quran ini. Di antaranya, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dengan hanya membaca satu huruf Al-Quran akan diganjarkan dengan 10 kebajikan. Seperti sabda Nabi SAW. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Quran, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Masya Allah, tabarakallah. Maha pemurahnya Allah. Bayangkan dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim terkandungnya 19 huruf. Apatah lagi ayat-ayat Al-Quran lain yang kita baca. Maka rugi tak jika kita tidak merebut membaca Al-Quran? Hadirin yang dikasihi, dalam kita memburu rahmat Allah di bulan Ramadan ini, saya percaya ramai berebut untuk menamatkan bacaan Al-Quran atau khatam Al-Quran. Bagi yang biasa membaca, boleh dikatakan masing-masing menggunakan gear yang tinggi, gear laju untuk cepat tamat. Betul? Terbaik. Syabas bagi mereka yang berebut untuk tingkatkan kuantiti bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Namun, suka saya berpesan kepada diri saya dan semua. Perlu kita berhati-hati dengan bacaan yang laju tadi.
sama-samalah kita juga memastikan kualiti bacaan Al-Quran kita dijaga agar kesucian Al-Quran itu terpelihara. Jika nak kupas tentang kehebatan Al-Quran ini, saya tidak layak. Tapi sedikit pesanan saya. Al-Quran bukan sahaja untuk dibaca. Al-Quran bukan untuk direbut bilangan khatamnya. Al-Quran bukan untuk dibanggakan dengan kelunakan bacaan atau taranumnya. Tetapi Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita cintai, berusaha untuk difahami, dan paling utama adalah wajib untuk kita beriman dengannya. Dan perlu kita yakini bahawa Al-Quran mampu menenangkan jiwa dan menjadi syafaat di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita biarkan Ramadan bulan Al-Quran ini pergi begitu sahaja. Tetapi biarlah ia pergi dengan meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran dan terbitnya azam untuk kita terus membaca Al-Quran walaupun hanya sebaris ayat sehari. Jom kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat. Sekadar itu perkongsian dari saya. Yuk ngaji, tingkatkan kuantiti, pelihara kualiti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.